circle tu makin lama makin kecil. Itu kadang-kadang sampai diam kan. Diam tak lama, dalam 1 second, 1 ke 2 second. Maknanya kalau kita tak tarik habis, kita punya M tu nampak besar kan? Betul? Dia akan jadi circle tu besar. Kalau kita full betul tarik, anchor betul, tarik, dia betul. aiming memang set tu circle kecil. tu makin kecil. Tapi daripada kiri dengan kanan kena balance lah. Balance lah. Balance maksudnya tarik daripada kiri pun ada tension. Yang menentukan anak panah masuk ke target adalah Tangan direction bow ke arm. tak. Tak kisahlah bow arm kiri ke kanan ke, bow arm. So bila direction lurus, anak panah akan kurang mistake sebab dia punya sudut daripada anak panah keluar ke target tu kecil. Dia dalam space yang tirus, yang kecil. Berbanding kalau kita buka sudut tu, makin jauh lah. makin besar. Faham? Betul kan? Contoh, kalau direction kita lurus, cepat ke lambat ke, kita release, dia arrow tu akan keluar ikut ruang yang kita dah Sediakan buat tu. So arrow makin lama makin grouping mengikut line bahu ni. Sebab tu penting, frame body posture penting, supaya kita tarik tu direction bahu dengan target lurus, baru anak panah boleh ikut lurus. Okey? Kalau kita tarik, nak buat aiming lagi, angin bertiup lagi, bila angin tiup sikit dah kuncuk, body frame dah berubah. Tunggu nak buat aiming ni sampai kuncuk. So tarikan dah jadi pendek. Bila paksa clicking, daripada frame berubah, paksa clicking lagi, kita menolak tu akan menyebabkan sudut tu besar, angle tu membesar. Mistake pun akan jadi besar dan jauh. Okey, Faham? Faham konsep dia senang. Dapat nampak. Okey. Itu yang lain-lain tu nantilah. Dalam buku pun ada saya rasa. Betul. Betul dia tu adanya saya sebab saya tengok ada teknik tu tengah dia tarik draw tu perlahan. Dia tarik terus. Itu tak kisah. Itu tak kisah. Itu tak kisah. Tergantung pada akses lah. Okey. Bagi saya, dia nak tarik contoh laju ke ataupun dia nak tarik slow ke, itu bergantung pada keselesaan dia. Sebab itu adalah seni, art dia. Art dia. Yang penting apa dia? Jangan tali. Jangan genggam. Jangan genggam dan dia rasa bawa tali. Kalau slow, dia boleh rasa tali tu terus ada, dia rasa floating, dekat sini, dekat sini, tak ada masalah. Tapi kalau laju sekalipun, dia tetap ada rasa ni, boleh juga. Itu keselesaan pemanah lah. Tapi kalau kita nak mengajar untuk peringkat beginner, better kita buat biasa je. Maksudnya jangan terlalu laju. Itu bila dia dah mahir nanti tu pulang boleh je lah. Untuk asas ada mesti direction lurus, kiri lurus, dan tarikan pun mesti lurus. Cara tarikan ni mesti lurus dengan grip. Grip dengan ni mesti lurus tarik. Ya? Tak apa. Biarlah. Siku naik tak apa, jangan bahu naik. Tak apa. Siku naik, macam tu. Siku naik tak apa. Jangan bahu daripada sini, bahu naik. Ini lagi susah ni. Memang susah nak betulkan. Kalau naik sikit tak ada masalah.
daripada level baru kan, sikit naik pun tak ada masalah. Tapi mudah untuk buat pergerakan. Janganlah sampai terlalu tinggi macam mana nak tarik kan. Ya ke? Oh sampai sini ke? Patut Coach marah Itu je. memang patut marah lah. Air tak habis. Statement. Okey.